Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada pensyarah yang dihormati bagi khusus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan iaitu Encik Jaya. Dalam video pembentangan kali ini, saya Dini Daniel Binti Selamat daripada kumpulan 5 PISMP Bahasa Melayu 1 akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan yang ketiga bagi khusus ini, iaitu pembentangan melibatkan kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar. Sebagai madar pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan secara serba sedikitlah pengenalan bagi perkara-perkara yang akan dibentangkan secara meluas dalam video ini. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan pendidikan. Pendidikan ini merupakan satu perjalanan yang bukan hanya kita dapat lihat sebagai satu proses penyampaian ilmu pengetahuan antara guru dan juga murid. Sebabnya, pendidikan ini juga merupakan satu institusi sosial yang berperanan dalam membentuk nilai dalam masyarakat, norma dalam masyarakat, identiti dalam masyarakat serta perkembangan sosial masyarakat. Menurut Dr. Rosli dan Dr. Muhammad Hanafiah tahun 2026. Jadi, dalam arti kata lain, pendidikan ini dilihat juga sebagai medium untuk meningkatkan kedudukan sosial seseorang menurut Emil Durkheim tahun 1982. Mengapa pendidikan ini boleh meningkatkan kedudukan sosial seseorang? Kerana seperti yang kita tahu, daripada pendidikan inilah kita dapat mencapai pekerjaan yang lebih baik daripada pencapaian pendidikan kita. Contohnya macam keputusan SPM terbaik boleh membuatkan kita berupayalah untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kedudukan sosial kita. Dan akhir sekali, pendidikan ini ataupun lebih dikenali sebagai perubahan pendidikan semasa secara tidak langsunglah dapat memberi peluang kepada murid untuk mula melakukan perkembangan sosial mereka. Jadi itulah yang akan kita kupaskan dalam video pembentangan ini, iaitu melibatkan perubahan pendidikan semasa yang mampu memberi kesan terhadap mobiliti sosial murid, iaitu perkembangan sosial mereka. Berbalik kepada instrumen keperluan tugas ini, iaitu mobiliti sosial. Konsep bagi mobiliti sosial ini adalah satu proses perubahan dan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Jadi, untuk kita memperincikan lagi maksud hujan tadi, mobiliti sosial ini terbahagi kepada 7 bentuk, iaitu menurut Dr. Rosli dan juga Dr. Muhammad Hanafiah tahun 2000. Bentuk mobiliti sosial yang pertama ialah mobiliti sosial bentuk mendata. Mobiliti sosial mendata ini ialah mobiliti sosial yang melibatkan perubahan dalam kedudukan sahaja, tapi tidak melibatkan perubahan dalam status sosial seseorang. Sebagai contoh, seorang guru di sekolah A berpindah mengajar ke sekolah B dengan jawatan dan gaji yang sama. Jadi kat sini kedudukan guru itu bertukar daripada sekolah A kepada sekolah B, tetapi status sosialnya sebagai seorang guru masih lagi sama. Itulah yang dapat dimaksudkan dengan mobiliti sosial jenis mendata. Yang kedua ialah bentuk mobiliti sosial yang menegak, iaitu perubahan yang melibatkan status sosial sama ada naik ataupun menurun. Kalau tadi dia tak melibatkan status sosial, yang menegak ni melibatkan status sosial. Sebagai contoh, seorang kerani dinaikkan pangkat menjadi pengurus. Maksudnya kat sini status sosialnya telah menaik. Maupun seorang pengurus telah diturunkan jawatan kepada kerani, yang menunjukkan kat sini status sosialnya telah pun menurun. Ketiga ialah mobiliti sosial antara generasi, iaitu mobiliti sosial melibatkan perubahan status sosial antara dua generasi dalam sesebuah keluarga. Sebagai contoh, anak seorang petani berjaya menjadi doktor, menunjukkan kat sini peningkatan status sosial dirinya telah pun menaik berbanding ibu bapanya. Jadi kat sini melibatkan dua generasi lah, iaitu anak dan juga ibu bapa. Anaknya telah menunjukkan peningkatan status sosial menaik berbanding ibu bapanya. Yang keempat ialah mobiliti sosial dalam generasi. Mobiliti sosial dalam generasi ialah mobiliti sosial yang melibatkan perubahan status sosial yang dialami oleh individu yang sama sepanjang hayatnya. Maksudnya kat sini perubahan berlaku dalam kehidupan dirinya. Sebagai contoh bagi mobiliti sosial ini ialah seorang pekerja kilang yang memulakan kerjayanya sebagai operator, kemudian naik menjadi penyelia dan akhirnya menjadi pengurus. Jadi kat sini perubahan status sosialnya berlaku dalam kitaran hidup dia, kitaran hidup seseorang. Pembentangan kini diteruskan dengan mobiliti sosial yang kelima, bentuk yang kelima, iaitu mobiliti struktur.
Di sini, mobiliti struktur ini merupakan perubahan kedudukan sosial seseorang yang berlaku akibat perubahan dalam struktur ekonomi ataupun sosial masyarakat. Sebagai contoh, perkembangan sektor teknologi menyebabkan ramai individu berpindah ataupun melakukan perubahan daripada pekerjaan pertanian kepada pekerjaan dalam bidang IT. Jadi kat sini perubahan status sosial seseorang ini berubah secara tidak langsung akibat daripada keperluan sekeliling, mengikut keadaan dan perubahan daripada sekeliling lah. Kalau sebelum ni mungkin kita lebih kepada pertanian, dan disebabkan daripada perubahan sekeliling dan perubahan semasa, semua orang pun mula terpaksa bertukar kepada dalam bidang teknologi pula. Jadi itulah bermaksud kat sini ialah perubahan ataupun mobility struktur. Yang keenam ialah mobility ditaja. Di sini, mobility ditaja bermaksud mobility sosial yang berlaku apabila individu itu dibantu, ditaja atau disokong oleh pihak tertentu untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang murid daripada keluarga miskin mendapat beasiswa kerajaan dan akhirnya menjadi seorang profesional jurutera. Jadi kat sini perubahan yang berlaku dalam diri seseorang itu ataupun perubahan status sosial seseorang itu berlaku disebabkan daripada ditaja ataupun disokong. Dan akhir sekali yang ketujuh ialah mobility sosial jenis tandingan. Bermaksud mobility sosial yang berlaku hasil daripada usaha dan persaingan individu antara individu lain tanpa bantuan khusus daripada pihak tertentu. Sebagai contoh, seorang usahawan kecil berjaya mengembangkan perniagaannya daripada persaingannya dengan usahawan-usahawan yang lain melalui usaha sendiri sehingga akhirnya berjaya meningkatkan status sosialnya dengan menjadi seorang jutawan. Jadi itulah ketujuh-tujuh mobiliti sosial yang akan kita kaitkan dengan perubahan pendidikan semasa selepas ini. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak perubahan pendidikan semasa yang kita banyak dengar dekat berita, ekoran dengan COVID-19 menjadikan pendidikan kita pun semakin berubah-ubah kan, daripada teknologi, perkembangan teknologi, perubahan norma dalam pendidikan semasa. Ada banyak sangat perubahan pendidikan semasa yang berlaku dalam negara. Tetapi bagi memenuhi instrumen ini, satu perubahan pendidikan semasa yang menjadi tarikan saya untuk diletakkan dalam pembentangan ini ialah perubahan pendidikan semasa dari aspek pemerkasaan TVET. Jadi setelah saya melakukan rujukan dalam mana-mana berita dan juga artikel-artikel daripada Belanjawan 2026 sekalipun, seperti yang saya tahu dan daripada rujukan saya, daripada ilmiah inquiry saya, peruntukan TVET di dalam negara kita telah diperuntukkan sebanyak 7.9 bilion ringgit Malaysia dalam Belanjawan 2026. Mencerminkanlah kat sini komitmen kerajaan dalam pemerkasaan TVET seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Zahid Hamidi dan telah dibentangkan oleh Anwar Ibrahim dalam memperkasakan pendidikan teknikal TVET selaras dengan perubahan pendidikan masa kini. Jadi kita tidak dapat dinafikanlah bahawa usaha kerajaan untuk memperkasakan TVET ini telah menekankan bahawa TVET ini telah menjadi sebagai pendidikan yang penting dalam negara kita. Sebabnya TVET ini telah dijadikan sebagai laluan utama untuk melahirkan banyak tenaga kerja mahir untuk kerajaan meningkatkan lagi kebolehpasaran garduan di dalam negara serta untuk kerajaan memenuhi keperluan industri yang kini semakin berteknologi tinggi. Sekaligus, TVET dalam sini telah meningkatkanlah peranannya sebagai sistem pendidikan negara yang paling pentinglah sebab untuk memastikan pelajar-pelajar yang ada di dalam Malaysia ini menjadi seorang yang berkebolehpasaran tinggi. Dan setelah itu untuk memastikan semua pelajar di dalam negara Malaysia ini mempunyai kemahiran yang baiklah, mampu bertenaga kerja mahir supaya mereka dapat mengadaptasikan diri mereka di dalam industri yang semakin berteknologi tinggi yang kini. Berdasarkan daripada perubahan pendidikan semasa yang menjadi pilihan saya iaitu pemerkasaan TVET, marilah kita menjelajahi dululah, kerana tidak kenal maka tak cinta. Kita perlu mengetahui dulu maksud TVET itu sendiri. Jadi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET merupakan proses pendidikan dan latihan yang menjurus ke arah pekerjaan dan menekankan amalan industri dalam pelbagai bidang berkaitan. Jadi kat sini, pendidikan TVET ini merupakan pendidikan yang berasaskan latihan untuk menjurus ke arah pekerjaan dengan mengkhususkan bidang-bidang tertentu. Contohnya dalam TVET ini ada bidang apa? Ada bidang pertanian, usahawan, bidang kulineri, bidang teknikal, automotif dan banyak lagi. Jadi bidang teknikal, bidang TVET ini sendiri sememangnya merupakan satu pendidikan yang mengkhususkan dalam latihan pekerjaan dalam bidang yang kita fokuskan tu, yang menjadi pilihan kita tu.
Dalam konteks ini, TVET sememangnya menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat kerana meliputi peringkat sekolah menengah, lepasan sekolah sehingga ke tenaga kerja di industri melalui latihan berasaskan pekerjaan serta latihan berterusan dan pembangunan profesional menurut Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2026. Di sini, TVET ni sememangnya menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat sebab seperti yang saya telah lampirkan dalam slide ini, TVET ini menyediakan pendidikan sejak dari sekolah menengah, sebagai contoh sekolah menengah teknik. Ada juga menyediakan diploma seperti di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Dan ada juga tahap yang lebih tinggi iaitu sarjana muda dan sarjana iaitu di universiti. Contohnya macam Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pendidikan TVET ini juga ada semasa kita dah mula bekerja. Sebabnya untuk sebagai latihan berterusan dan juga untuk pembangunan profesional. Jadi di sini TVET ni bukan sahajalah berada di sekolah menengah, tetapi juga ada kat kolej, universiti dan masa dah bekerja sekalipun untuk membangunkan profesional kita yang sedia ada. Bagi mengukuhkan lagi hujan yang telah saya bentangkan sebentar tadi, di sini merupakan dapatan data yang telah saya jumpa daripada laman web Finco tahun 2025. Jadi di sini berdasarkan dapatan 66% majikan mempunyai permintaan sederhana hingga tinggi terhadap lepasan TVET dalam organisasi mereka. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa kebanyakan majikan ni nakkan pekerjanya daripada lepasan TVET. Jadi memang relevanlah pemekasaan ataupun usaha kerajaan ini untuk mula memperkasakan TVET sebab majikan zaman sekarang pun inginkan pekerja yang dah memang ada pengetahuan TVET. Jadi memang relevanlah usaha kerajaan untuk mula melakukan perubahan dalam pendidikan Malaysia dengan memperkasakan TVET dalam kalangan murid. Namun begitu, apakah kesan daripada kerajaan memperkasakan pendidikan TVET ini terhadap mobiliti sosial murid? Di sini saya lampirkan dua kesan. Yang pertama ialah kesannya akan meningkatkan kebolehpasaran semua murid dalam pasaran kerja semasa. Dan kesan yang kedua ialah menyokong kesaksamaan peluang murid dalam sistem pendidikan yang akan saya kupaskan dengan lebih mendalam selepas. Kesan yang pertama iaitu pemekasaan TVET ini boleh meningkatkan kebolehpasaran murid dalam pasaran kerja semasa. Tidak dapat dinafikan bahawa pemekasaan pendidikan TVET akan mengintegrasikan teknologi digital yang mampu melengkapkan murid dengan kemahiran teknikal dan selari dengan keperluan industri moden menurut Muhammad Hatta dan rakan-rakan pada tahun 2025. Jadi kat sini dengan adanya pengetahuan dan kemahiran teknikal yang sememangnya banyak digunakan dalam industri-industri kini boleh menjadikan kebolehpasaran murid dalam pasaran kerja semasa semakin tinggi dan sekaligus akan meningkatkan sosioekonomi mereka dengan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Di sini, integrasi kemahiran dan teknologi dalam pendidikan TVET membolehkan murid menguasai kemahiran yang sememangnya selari dengan keperluan revolusi industri 4.0. Hal ini kerana majikan kini lebih cenderung untuk memilih individu yang mempunyai kemahiran praktikal seperti kejuruteraan, otomotif, elektrik dan juga teknologi digital. Jadi apabila kerajaan mula memperkasakan pendidikan TVET dalam pendidikan dalam Malaysia kini, sememangnya dapat mendedahkan murid dengan pengalaman-pengalaman kemahiran praktikal yang lebih nyata dan sesuai dengan keperluan industri zaman kini. Jadi secara tidak langsung, majikan-majikan zaman kini juga lebih cenderung untuk memilih pekerja yang sudah ada pengalaman, pengetahuan ataupun basic knowledge berbanding dengan pekerja yang masih tidak tahu dan tidak ada apa-apa lagi pendedahan. Jadi kalau kerajaan telah mula untuk meningkatkan pendidikan TVET dalam kalangan murid ini, sememangnya dapat menyediakan murid dengan kehidupan pekerjaan yang semakin berteknologi tinggilah. Jadi secara tidak langsung kat sini, pemekasaan pendidikan TVET ini sememangnya dapat meningkatkan kebolehpasaran murid dalam pasaran kerja semasa melalui pengalaman dan pendedahan yang diberikan sejak dari awal. Sebagai contoh, untuk mengukuhkan lagi hujahan saya, seorang pelajar TVET dalam bidang kejuruteraan elektrik di Kolej Vocational telah pun mempelajari penggunaan perisian komputer mereka secara hands-on lah untuk mereka bentuk sistem lita. Jadi selepas tamat pengajian, beliau akhirnya berjaya memperoleh pekerjaan sebagai juruteknik automosi di sebuah syarikat pembuatan berteknologi tinggi. Jadi pada pendapat saya, pendidikan TVET ini merupakan satu pendidikan yang memangnya berasaskan latihan pekerjaan, melibatkan hands-on dan secara tidak langsung boleh memberikan murid pendedahan
pengalaman yang lebih praktikal untuk mereka menjadi lebih bersedia di dalam alam pekerjaan. Jadi majikan ini lebih suka untuk memilih pelajar-pelajar pasalnya telah pun ada basic knowledge. Jadi secara tidak langsung pendidikan TVET ini boleh meningkatkan kebolehpasaran murid-murid ni dalam pasaran kerja semasa melalui bekalan pengalaman, kemahiran secara praktikal dan hands-on yang diberikan itu. Secara tidak langsung, dengan kebolehpasaran mereka dalam kerja itu dapat meningkatkanlah sosioekonomi mereka daripada pekerjaan mereka yang lebih baik dan bersesuaian dengan bidang mereka. Selain contoh untuk mengukuhkan hujahan saya bagi kesan yang pertama ini, saya juga ada lampirkan data statistik untuk mengukuhkan lagi hujahan saya untuk kesan pemekasan pendidikan TVET yang pertama ini. Jadi data ini menunjukkan top-top lah ataupun macam pilihan-pilihan pekerjaan yang semakin mendapat permintaan tinggi bagi zaman kini. Jadi yang pertama kita dapat lihat ialah komputer dan yang kedua ialah bisnes serta teknikal. Semanya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi top ini ialah pekerjaan yang memerlukan kemahiran secara hands-on dan praktikal awal yang selaras dengan pendidikan dalam TVET. Jadi dengan adanya pendidikan daripada pemerkasaan TVET dalam kalangan murid-murid ini, semanya boleh meningkatkan kebolehpasaran murid bagi melayakkan diri mereka bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang semakin menjadi pilihan tinggi ini dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sosioekonomi mereka apabila mereka boleh melayakkan diri mereka bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang semakin menjadi pilihan ini. Selesai kita mengupas kesan pemekasan pendidikan TVET yang pertama, kini kita akan menjurus kepada kesan pemekasan pendidikan TVET yang kedua, iaitu pemekasan pendidikan TVET ini mampu menyokong kesaksamaan peluang murid dalam sistem pendidikan. Dalam konteks ini, pemekasan TVET mampu membuka peluang pendidikan yang lebih inklusif kepada semua murid, sekaligus membantu meningkatkan mobiliti sosial murid tanpa mengira latar belakang pendidikan akademik mereka. Jadi dalam konteks ini, pendidikan TVET ini merupakan pendidikan yang bersifat lebih inklusif. Bermaksud pendidikan TVET ni bukan untuk orang yang pandai semata-mata. Orang yang tidak berapa menguasai pendidikan akademik juga mampu untuk melayakkan diri mereka dalam pendidikan TVET, tapi berdasarkan minat mereka lah. Jadi kat sini pada pendapat saya lah, TVET ini merupakan satu bentuk pendidikan yang inklusif sebabnya ia melibatkan praktikal juga, bukannya teori semata-mata lah, bukan melibatkan kebolehan kognitif murid je semata-mata. Jadi asalkan murid ada tangan, ada kaki, dia berupaya, mereka masih juga boleh menguasai pendidikan TVET ini. Jadi, tidak semua muridlah mencapai kecemerlangan dalam aliran akademik tradisional. Namun, pendidikan TVET ini merupakan menyediakanlah laluan alternatif yang setara dan relevan dengan keperluan industri. Jadi, keadaan ini boleh membuka peluang kepada mereka untuk turut bermotivasi dalam berusaha memperoleh pekerjaan yang stabil maupun berpendapatan baik kelak bagi meningkatkan sosioekonomi mereka. Jadi, pada pendapat saya lah, seperti yang saya telah kupaskan sebentar tadi, TVET ini bukanlah mengharapkan kepada kebolehan kognitif murid semata-mata. Jadi, asalkan murid mempunyai keupayaan lah, ada anggota badan yang cukup semua. Walaupun orang kurang upaya pun boleh juga menguasai pendidikan TVET ini apabila mereka memahami. Jadi tak adalah macam berfokuskan kepada peperiksaan ke ataupun apa ke. Jadi kat sini saya rasa dan melalui pendidikan TVET ini juga murid yang mampu untuk membuat satu perkara secara praktikal ini juga saya terasa boleh meningkatkanlah motivasi mereka untuk mula berfikir mereka mampu juga mendapatkan pekerjaan yang stabil walaupun mereka ni tidaklah berapa menguasai pendidikan secara akademik, tapi mereka tahu nak buat benda tu secara praktikal. Jadi mereka pun secara tidak langsung boleh bermotivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik yang sama juga dengan murid-murid yang pandai. Sebabnya pengalaman mereka, kemahiran hands-on mereka tu yang berharga yang boleh melayakkan mereka untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, untuk menjelaskan lagi lah hujahan saya sebentar tadi, seorang murid yang tidak memperoleh keputusan SPM yang cemerlang memilih untuk menyambung pengajian dalam bidang automotif di kolej vocational. Seperti yang saya cakap tadi lah, pendidikan TVET ini bukanlah pendidikan yang berasaskan teori, melibatkan peperiksaan semua, tetapi pendidikan TVET ini ialah pendidikan yang memfokuskan untuk latihan industri. Jadi murid yang tidak berapa menguasai pendidikan akademik tradisional ini juga mampu untuk menguasai untuk melayakkan diri mereka dalam pendidikan TVET.
Dengan kemahiran praktikal hands-on yang nyata, autentik yang dikuasai oleh murid itu, beliau akhirnya berjaya bekerja sebagai juruteknik di sebuah syarikat otomotif Proton dan membuktikan bahawa murid yang kurang cemerlang dalam akademik juga berpeluang untuk mengubah nasib dan sosioekonomi mereka dan sekaligus mobiliti sosial mereka melalui pendidikan TVET. Jadi kat sini ialah sememangnya pendidikan TVET ini menyokong kesaksamaan. Bukanlah murid yang pandai dari segi kognitif semata-mata je boleh berjaya, boleh mengubah mobiliti sosial mereka, boleh meningkatkan sosioekonomi mereka. Tetapi daripada pemekasaan TVET inilah dapat memberi peluang kepada murid yang kurang menguasai pendidikan akademik untuk turut melakukan mobiliti sosial dalam diri mereka dan meningkatkan lagi sosioekonomi mereka yang sedia ada. Dengan kemahiran praktikal dan hands-on yang mereka terima daripada pendidikan TVET inilah mampu melayakkan mereka untuk melakukan perkembangan. Saya juga ada menyediakan data untuk mengukuhkan lagi hujah saya untuk kesan pemeraksaan pendidikan TVET yang kedua ini, iaitu data statistik keputusan SPM tahun 2025 yang menunjukkan kat sini calon layak diberikan sijil ialah meningkatlah, iaitu sebanyak 366,000 pelajar yang berjaya mendapat sijil, tetapi golongan hampir 47,000 calon masih tidak layak mendapat sijil. Ini berkemungkinan terdiri daripada murid yang mungkin menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yang berasaskan akademik dan peperiksaan. Jadi tanpa lalu alternatif seperti TVET ini, mereka yang tidak mendapat sijil ini berisiko untuk terperangkap dalam pekerjaan yang berkemahiran rendah dan berpendapatan rendah, sekaligus mengehadkan mobiliti sosial mereka. Jadi untuk murid yang mungkin kurang menguasai pendidikan akademik, boleh mula turut layak untuk melakukan mobiliti sosial mereka ataupun meningkatkan sosioekonomi mereka dengan lala alternatif, iaitu pendidikan TVET ini. Kerana pendidikan TVET ini bukanlah berasaskan tulisan, huruf, fakta, teori, tetapi ialah kemahiran yang praktikal. Jika mampu buat, cukup anggota badan boleh buat semua, mereka boleh dapat pekerjaan yang baik dan mungkin setanding dengan murid-murid yang pandai secara teori. Walau bagaimanapun, berdasarkan data yang saya lampirkan sini, terdapat 96% responden dalam kajian ini yang masih tidak berapa tahulah kualifikasi bidang TVET ini. Maksudnya kualiti sijil TVET ini. Nampak ni, 96% masih belum mengetahui dan menyedari kualiti sijil TVET ini dalam kajian Finko tahun 2025 ini. Jadi oleh itu, apakah peranan guru dalam menyokong pemekasaan TVET kerajaan dan sekaligus menggerakkan mobiliti sosial murid? Di sini saya sediakan dua peranan yang guru boleh buat. Yang pertama, guru perlu membimbing murid mengikut potensi dan keupayaan individu. Dan kedua, guru boleh menggalakkan pembelajaran kemahiran yang relevan dengan industri. Yang akan saya kupaskan dengan lebih jelas dan mendalam selepas ini. Berbalik kepada peranan guru yang pertama, iaitu guru perlulah membimbing murid mengikut potensi dan keupayaan individu. Jadi dalam konteks ini, guru berperanan untuk apa? Untuk mengenal pasti kekuatan, minat dan keupayaan setiap murid bagi memastikan mereka dibimbing ke laluan pendidikan yang paling sesuai. Seterusnya, menyokong peningkatan mobiliti sosial mereka. Guru ini merupakan sifatnya ialah sebagai fasilitator bagi memenuhilah pembelajaran berasaskan abad ke-21. Jadi, sebagai fasilitator di dalam kelas ini, guru semestinya membiarkan murid untuk belajar, berpusatkan murid maupun belajar secara kolaboratif ke apa, bagi mengenal pasti kekuatan, minat dan keupayaan setiap murid berbanding guru je yang mengajar semata-mata. Sebab guru ni ialah fasilitator, perlu mengenal pasti juga kekuatan, minat dan keupayaan murid kan. Jadi sebab itulah wujudnya pembelajaran berpusatkan murid. Jadi setelah murid dapat mengenal pasti semua itu, guru perlu memastikanlah murid-murid ni dibimbing ke laluan pendidikan yang sesuai, antaranya dengan mendedahkanlah dengan pendidikan TVET ini, bagi memastikanlah semua murid berjaya dalam bidang-bidang yang mereka pandai, yang mereka sebenarnya dalam diam ataupun tidak tahu sebenarnya mereka kuasai bidang itu, tapi mereka belum nampak lagi.
Jadi, dengan guru mengenal pasti potensi sebenar murid daripada pembelajaran terbeza yang dilakukan dalam kelas, pembelajaran terbeza ni ialah pembelajaran yang berbeza lah mengikut potensi murid. Contohnya kalau murid ni tak boleh baca, guru boleh menyediakan lembaran kerja yang jenis lukisan. Jadi kat sini guru boleh nampak potensi murid. Contohnya murid ni lebih kepada kemahiran melukis. Kalau yang ini boleh untuk mengikuti pembelajaran jenis teori. Macam itulah maksud pelajaran terbeza. Jadi, dengan mengenal pastilah potensi ini, guru boleh mencadangkan laluan alternatif kepada murid itu seperti pendidikan TVET, bidang kemahiran atau latihan vokasional yang lebih bersesuaian. Jadi, kat sini murid secara tidak langsung lah dapat didedahkan dengan pengetahuan terhadap pendidikan TVET yang boleh memberikan peluang kepada mereka untuk mendapat masa depan yang lagi baik berbanding mereka mengikut pembelajaran secara akademik yang tradisional kat sekolah tu je. Sebagai contohlah, seorang murid yang lemah akademik tetapi berminat dalam bidang teknikal dibimbing oleh guru kaunseling untuk mengikuti kursus kimpalan di Giat Mara. Jadi selepas tamat latihan, beliau akhirnya berjaya bekerja sebagai juru kimpal dengan pendapatan yang stabil. Jadi secara tidak langsung kat sini kita dapat lihatlah dengannya peranan guru membimbing murid mengikut potensi dan keupayaan individu ni, guru bukan sahaja dapat meningkatkan ataupun menyokong usaha kerajaan untuk memperkasakan TVET. Tetapi pada masa sama, guru juga dapat meningkatkan mobiliti sosial murid dengan mengesyorkan laluan pendidikan yang lebih baik kepada murid-murid yang tidak terlalu menguasai pendidikan akademik ini, iaitu dengan mengesyorkan ataupun menyarankan pendidikan TVET kepada murid-murid tersebut. Jadi kat sini dengan usaha ataupun peranan guru ini dapat membawa dua kebaikan lah, iaitu dapat menyokong pemekasan TVET yang diusahakan oleh kerajaan, daripada masa yang sama dapat meningkatkan mobiliti sosial murid dengan menyarankan laluan pendidikan yang lebih bersesuaian dengan keupayaan serta potensi mereka. Dengan penambahbaikan yang kedua ialah guru berperanan untuk menggalakkan pembelajaran kemahiran yang relevan dengan industri. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja berperanan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada dalam buku je, tapi guru juga malah bertindak sebagai penghubung antara pendidikan dan kesediaan murid dalam dunia pekerjaan dengan memastikan murid didedahkan kepada kemahiran yang diperlukan oleh pasaran kerja semasa. Jadi seperti yang kita tahu, dalam pendidikan kini kita ada EMK, iaitu elemen merentas kurikulum. Guru mungkin boleh memasukkanlah elemen merentas kurikulum itu dalam PDP yang mungkin kita dapat kaitkanlah dengan fakta ini. Mungkin contohnya macam EMK jenis usahawan, guru boleh mengajar bahasa Melayu tapi pada masa yang sama mendedahkan murid dengan kemahiran untuk berusahawan. Jadi, melalui pendekatan pembelajaran secara scaffolding berasaskan amali dan juga teknologi, murid dapat membina kecekapan sebenar yang mungkin boleh meningkatkan kebolepasaran mereka. Jadi, daripada contohlah macam tadi saya cakap PDP jenis usahawan tapi belajar bahasa Melayu. Jadi, daripada bentuk PDP seperti itu, guru bukan sahaja dapat memberikan pendedahan dalam kesediaan dunia pekerjaan jenis usahawan, tetapi juga guru dapat melihatlah potensi dan minat murid sama ada mereka lebih kepada teori ataupun lebih kepada jenis-jenis yang kemahiran ataupun TVET untuk memberikan mereka saranan dalam pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan lagi mobiliti sosial mereka dan secara tidak langsung menyokonglah usaha kerajaan dalam memperkasakan TVET. Sebagai contoh, bagi mengukuhkan lagi hujah saya berkenaan peranan guru yang kedua ini, guru di sekolah boleh memperkenalkan asas pertanian moden bagi membolehkan mereka menceburi sektor pertanian moden sebagai usahawan atau pekerja mahir berasaskan pertanian kelak. Jadi mungkin kalau nak kaitkan baik dengan contoh saya tadi, guru mungkin boleh menerapkan PDP jenis usahawan ataupun kedai mini ke dalam kelas. Tapi pembelajarannya ialah pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi secara tidak langsung kat sini guru dapat memberikanlah pendedahan berkenaan kesediaan dalam dunia pekerjaan. Guru juga dapat mempromosikan pendidikan TVET. Daripada masa sama, guru juga dapat menilai potensi murid sama ada lebih kepada teori ataupun mereka lebih cenderung dalam pendidikan TVET itu sendiri. Jadi itulah antara usaha yang boleh guru berikan di sekolah kepada murid-murid dalam menyokong usaha kerajaan memperkasakan TVET dan pada masa yang sama untuk menggerakkan mobiliti sosial murid-murid mereka. Jadi dengan kedua-dua peranan ini, guru dapatlah membuka laluan dan menyarankan laluan yang lebih bersesuaian kepada murid untuk pergi ke arah yang mereka lebih cenderung, yang mereka lebih mampu untuk menguasai. Jadi secara tidak langsung daripada itu, mereka dapat
kemahiran secara praktikal, kemahiran yang baik dan secara tidak langsung boleh melayakkan mereka bekerja dalam industri ataupun organisasi yang lebih baik. Secara tidak langsung dapat meningkatkanlah sosioekonomi mereka daripada mereka teruskan je pembelajaran secara teori di akademik tradisional tu tapi mereka tak dapat apa-apa. Lebih baik mereka mencuburi ke arah TVET melalui saranan daripada guru juga sebenarnya kan. Jadi daripada melalui TVET ni mereka tak perlu belajar teori tapi mereka dapat kemahiran, mereka dapat pengalaman secara hands on praktikal yang berharga yang boleh meningkatkan kebolehpasaran mereka dan sekaligus meningkatkanlah sosioekonomi murid itu sendiri. Rumusan pembentangan tugasan ini secara keseluruhannya, permekasaan TVET terbukti mampu meningkatkan kebolehpasaran murid di samping menyokong kesaksamaan peluang dalam sistem pendidikan dengan menyediakan laluan kejayaan yang lebih inklusif dan juga relevan. Apa maksud inklusif kat sini? Ialah inklusif ni memenuhi keperluan murid-murid yang tidak mampu untuk menguasai pendidikan akademik yang tradisional itu. Jadi dalam hal ini, guru berperanan dengan amat signifikan sebagai pembimbing yang mengenal pasti potensi serta keupayaan individu murid agar mereka dapat memilih laluan pendidikan yang sesuai, sama ada teori ke ataupun mereka boleh mencuburi TVET. Sebenarnya guru sendiri yang perlu mempromosikan usaha kerajaan dalam memperkasakan TVET itu sendiri. Selain itu, usaha guru dalam menggalakkan pembelajaran kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa turut memastikan murid memiliki kompetensi yang tinggi dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan. Oleh itu, gabungan kesan positif TVET dan peranan proaktif guru bukan sahaja membantu murid mencapai kejayaan, malah menjadi pemangkin kepada peningkatan mobiliti sosial ke arah kehidupan murid yang lebih baik dan sejahtera melalui sosioekonomi mereka yang lebih baik apabila mereka mampu melayakkan diri mereka dalam organisasi yang baik. Secara tidak langsung, usaha kerajaan dalam mengubah sistem pendidikan dengan memperkasakan pendidikan TVET secara tidak langsung boleh meningkatkan sosioekonomi murid apabila murid dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam organisasi masa kini dan secara tidak langsung dapat mewujudkan peningkatan mobiliti sosial murid itu berlaku. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya bagi memenuhi tugasan pentaksiran berterusan yang ketiga bagi kursus ini. Sekian, terima kasih kepada pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian.